kitchen cabinet mahal tapi sakit pinggan. Cek ketinggian ni dulu. Pernah tak anda pelik? Dapur baru siap, desain cantik, nampak premium, habis beribu-ribu ringgit. Tapi bila masuk dapur memasak, tak sampai setengah jam, pinggan mula rasa lenguh, bahu dengan tengkuk pun mula rasa tegang. Jangan salahkan umur dulu. Sebenarnya ramai orang tersilap masa tempah kitchen cabinet. Mereka terlalu fokus pada desain, warna, material dan kemasan, tapi terlupa satu benda paling penting. Ketinggian kitchen cabinet itu sesuai ke tidak dengan badan orang yang guna setiap hari. Sebab kitchen cabinet yang cantik tapi salah ukuran boleh buat kita sentiasa membongkok atau angkat bahu tanpa sedar. Hari ni Uncle Andrew nak tunjuk macam mana nak cek ketinggian tabletop yang lebih sesuai ikut badan anda. Siap dengan formula dan contoh kiraan. Jom! Jangan terus ikut saiz standard. Ramai orang ingat kitchen cabinet ni cukup sekadar ikut satu ukuran standard sahaja. Sebenarnya, ukuran standard itu hanyalah sebagai panduan awal. Ketinggian yang selesa sebenarnya bergantung kepada orang yang paling kerap menggunakan dapur tersebut. Contohnya, kalau isteri yang selalu memasak, ukuran badan isteri lah yang patut jadi rujukan utama, bukan semata-mata ikut saiz kabinet kilang. 2. Cara ukur paling mudah, The Siku Test. Cara paling mudah sebagai panduan ergonomik, anda boleh guna The Siku Test. Berdiri tegak dalam posisi biasa, kemudian bongkokkan siku lebih kurang 90 darjah. Bayangkan macam kita sedang pegang pisau untuk potong bahan makanan. Lepas tu, ukur jarak dari lantai sampai ke siku anda. Kemudian, tolak sekidar 10 hingga 15 cm. Contoh tinggi lantai ke siku 100 cm. 100 cm tolak 10 cm sama dengan 90 cm. 100 cm tolak 15 cm sama dengan 85 cm. Anggaran selesa 85 cm hingga 90 cm. Bila ukuran betul, tangan tanpa perlu mengangkat terlalu tinggi dan badan pun tak perlu memongkok terlalu rendah. Formula cepat. Tinggi badan bahagi 2 tambah 3 cm. Selain ukur siku, ada juga satu formula anggaran cepat yang ramai digunakan dalam industri untuk dapatkan gambaran awal. Formula dia, tinggi badan bahagi 2 tambah 3 cm. Contoh 1, tinggi 160 cm. 160 bahagi 2 sama dengan 80 cm. 80 cm tambah 3 sama dengan 83 cm. Contoh 2, tinggi 170 cm. 170 bahagi 2, kita dapat 85 cm. 85 cm tambah 3 cm dapat dengan 88 cm. Nampak tak? Beza beberapa sentimeter. Mungkin nampak kecil, tapi dalam dapur, kita berdiri dan memasak setiap hari. Jadi, beza kecil pun boleh beri kesan besar pada keselesaan badan. Cuba ingat, formula ini hanyalah anggaran awal untuk kitchen cabinet custom yang lebih tepat. Ukuran siku masih lagi terbaik, tapi setiap orang mempunyai bentuk badan dan panjang tangan yang berbeza. 4. Kiraan sebenar kitchen cabinet teknikal. Satu lagi perkara yang ramai orang keliru. Bila sebut pasal tinggi kabinet, ukuran tu bukan sekadar tinggi kotak kabinet bawah sahaja tau. Ia sebenarnya dikira daripada lantai siap, finish floor level, sehinggalah ke permukaan paling atas tabletop anda. Contoh, kabinet bawah 720 mm, toe kick, ruang kaki bawah 100 mm, countertop, ketebalan batu 20 mm, jumlah 840 mm ataupun 84 cm. Maksudnya, tinggi keseluruhan adalah 84 cm. Jadi, masa bincang dengan kontraktor atau designer, pastikan semua orang bercakap tentang ukuran tinggi keseluruhan yang sama. 5. Sinki vs
kawasan memasak. Satu lagi perkara menarik, kalau ruang dan bajet rumah anda mengizinkan, ada sesetengah desain dapur yang buat kawasan sinki dan kawasan memasak sedikit berbeza tinggi sebab cara kita gunakan kedua-duanya tak sama. Kawasan sink, masa basuh pinggan, tangan kita sebenarnya berada lebih rendah sebab berada dalam lubang sinki. Kalau permukaan sinki terlalu rendah, kita mudah membongkok. Sebab tu, sesetengah dapur buat kawasan sinki itu sedikit lebih tinggi untuk keselesaan. Kawasan memasak, hob, bila kita letak periuk atau kuali atas dapur gas, permukaan kerja kita automatik jadi tinggi. Kalau tabletop terlalu tinggi, tangan kita terpaksa mengangkat masa mengacau makanan. Lama-lama, bahu dengan tengkuk boleh rasa tegang. Sebab itu, ada rekaan dapur yang buat kawasan memasak ni sedikit lebih rendah daripada kawasan sinki. Contoh, kawasan memasak 88 cm, kawasan sinki 90 cm hingga 92 cm. Perbezaan beberapa sentimeter sahaja, tetapi boleh beri kesan yang sangat ketara pada keselesaan. Siapa yang paling kerap masak? Ini juga ramai orang terlepas pandang. Kalau dalam satu rumah ada dua orang yang selalu masak, contohnya suami tinggi 180 cm tetapi isteri tinggi 155 cm, memang susah nak cari satu ukuran yang sempurna untuk kedua-duanya. Sebab itu, sebelum buat kitchen cabinet, tentukan dulu siapa pengguna utama, sebab orang itulah yang akan berdiri paling lama dekat dapur setiap hari. Kitchen cabinet ini bukan macam kita beli baju yang ada saiz S, M atau L dekat kedai. Ia patutnya dibuat custom mengikut saiz badan orang yang menggunakannya. Sebab dapur yang baik bukan hanya nampak cantik dalam gambar, tetapi dapur yang bila kita memasak setiap hari, badan kita masih rasa selesa dan cergas. Ramai orang fikir kitchen cabinet mesti kena ikut satu ukuran standard sahaja. Sebenarnya tidak. Ukuran standard mungkin sesuai untuk sesetengah orang, tetapi belum tentu sesuai untuk semua jenis badan. Sebab itulah kitchen cabinet custom adalah kelebihan tersendiri. Ia boleh disesuaikan sepenuhnya ikut keselesaan pengguna. Sekarang, cuba anda cek dapur rumah anda. Bila memasak, meja rasa terlalu tinggi ke atau terlalu rendah sampai selalu kena. Cuba komen tinggi badan anda dan apa masalah yang selalu anda rasa masa memasak kat bawah. Kalau video ini bermanfaat, terutama untuk mak-mak atau sesiapa yang selalu berada di dapur, jangan lupa like dan share video ini. Save video ini siap-siap supaya senang nak rujuk semula sebelum anda bincang dengan kontraktor atau designer kitchen cabinet nanti. Follow Uncle Andrew untuk lebih banyak tips rumah yang praktikal. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa klik like, komen, share dan subscribe. Pastikan anda on notification supaya dapat update terkini dari Uncle Andrew.